Ini kita teringin pula nak buat video. Kita baru nak gerak ni, kita paling lambat ni. Macam mana yang? Kita paling lambat. Pukul 10 suku baru nak gerak. Nak ambil kereta lah. Ada urusan kerja. Ada urusan kerja. Biasa saja. Yang ada ni customer tinggal coklat dengan air yang tu tak buka lagi. Agak lambat Pukul berapa lah? 10 suku. Tapi kita terpaksa ikut ni lah. Lama. Kita ikut ni lah highway Desaru. Okey, jom kita first beraya dekat rumah Abang Din. Okay, jom. Kita melalui Senai Desaru Expressway. Express bukan highway Sebab ke Desaru kan dua lain. Okey, jom. Sama-sama. Okey, kita nak belok mana ni? Mana? Yelah yang Ni depan ni. yelah yang ada tulisan Cina ni. Dia sempang ni atas bukit, so bahaya sikit. Allah ni. Ni belah kiri ni kot yang ada Vios ni bukan? Bukan. Mana lagi depan lagi? Map kat sini kiri kan. Ni yang pakai apa ni? Batu-batu ni. Ya kot ni. Betul ke? Betul. Oh. Depan ada apa? Nampak tu dia orang. Alamak. Daripada zoom dah rosak. Ui, lubang. Alright. So, ini pun ada buat open house lah. Kalau saya tak nak lot, kosong lagi. Beli. Ni rumah sewa ni. Ada orang duduk lah. Itu kereta Innova baru babe. Mantap. Uish. What? Makanan. Ingat ada. Jom. Kita dah sampai. Sorry lambat sikit. Mana boleh? Lambat je kereta. Tak ada mananya lambat. Nak raya. Assalamualaikum. Tu. Ayo. Assalamualaikum. Silalah jemput tapi jemput tak ada. Duduk mana? Ada tu di bilik lagi. Makan lagi. Oh pakcik Hafiz. Mihan anak saudara kau pakcik Hafiz ya Allah. Sumai Mas suka. Oh glamour pakcik Hafiz. So datang satu. Kan cakap ya tak ada rezeki datang Sabtu datang. Ini dia dah jawabkan kau dia dah 2 kali dah mak telefon ni dah hari raya keempat. Hoi, nampak bontot. Kan hari Jumaat. Hari Sabtu. Malu. Bontot. Jam menunjukkan pukul apa ni? Pukul 12.30 Lama kita datang. Kita nak ambil gambar. Ambil gambar dulu, lepas tu kita sambung ke rumah Abang Iwan. Gosip sana. Kita sambung gosip kat sana. Ni okey kot. Okay, jom kita ambil gambar dulu.
Dah. Susun. Tuan rumah tengah. Kal Pintu terbuka ke? Oh, dah lupa AI. Almak lagi kita. Kau duduk mana ni? AI. Sana hujung sini. Okay, standby. Selipar tu nak tepikan ke tak? AI Okay, kejap. Kita dah beransur daripada rumah Abang Din. So macam mana Ashraf? Tadi makanan sedap ke tak? Tambah 3 kali kan? Cik Hafiz tanya sedap ke tak? Sedap macam mana? Dia punya rasa tu, sambal dia sedap ke tak? Kan pedas. Pedas sedap ke pedas tak sedap? Pedas sedap. Oh, Ashraf makan apa je lagi tadi? Si lemak je. Nugget. Ada makan nugget? Tak. Kenapa tak makan Ayam nugget? goreng. Ni kentang tak makan? Tak. Aduh. So terus menghala ke Taman Daya. Depan Taman Daya rumah siapa? Iza. Iza. Tu rumah Bang Yai. Baru rumah Cik Pakisah. Okay, so jom kita jumpa dekat rumah Abang Din. Rumah Abang Iwan. So layan. Bye Ashraf. Bye. Kita dah sampai di rumah Abang Iwan. Okay, ni kita parking kat sini. Nak bawa monopol. Botol air mana? Botol air Ashraf kat mana? Ayang? Botol airnya mana? Oh, ni tengah. Okay, ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Raya. Mana Aisyah ha? Oi. Baik Allah. Wish, makanan. Buat apa? Pergi sekolah? Darjah apa? Darjah? Oh, tahun 1. Dah sekolah? Dah. Ni buat kerja. Hud, bye-bye kamera. Peace. Buat persembahan. Tu Ikwan. Dapatkan staff banyak. Nak interframe? Nyanyi satu lagu. Boleh? Lagu raya tahu? Oh, semalam pergi kedai NZ Tinted ni. Belakang je. Belakang je lah. Sebelah exit auto tu standard. Standard tu kalau Okay, kita dah hampir selesai Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul apa ni? 2:30. 2:30. Jap, ambil monopod jap. Ambil monopod jap. Lari. Okay, kita dapat monopod. Function monopod ni. Ambil gambar dulu. Jom ambil gambar dulu. Kat sini pun okey, kat sini depan ni. Okay, send semua. Aira, ambil gambar dulu.
Masuk. Tutup bak. Asal dia kat luar jaga kita. Sampai ke tepi. Nanti siapa ni? Hafiz share. Boleh, boleh. Ni, budak-budak depan. Aduh. Okey, buat love semua. Macam mana buat love? Yang belakang masuk tu, belakang. Semua mana ikut semua lo. Okay. Stand by. Mana kereta ni, kereta mana? Baik lintas. Ada kereta. Mana kot? Kamu ni. Okey jap. Okay, jom. Itu angkat. Dia yang jalan. So kita selesai beraya di rumah. Buka je. Dah. Boleh. Kita selesai beraya rumah Abang Iwan. So next kita pergi ke rumah Banjat rasanya. Okay. Lepas ni rumah siapa? Ha? Pak Ngah. Surprise. Mak Pak Ngah. Tak. Ya. Yelah tu. Duit raya dah bagi belum Tok Ma? Bagi Cik Jal lah. Cik Ja. Habis Husna punya siapa Pak? Cik Ja punya siapa yang ni? Tapi cuma abang ada cakap one day tu kita tunggulah. Anak-anak belajar. Sana Sekarang anak-anak belajar masuk EU. Jangan pun ada kekurangan. Abang tak boleh sebab abang tahu kekurangan tu Bye. setiap pasangan. Cepatlah yang ni Ashraf. Ni. Suatu hari nanti pasti sinambunganmu. Ashraf pula. Nabila. Kalau duduk rumah macam ini pastilah aduh. Ni parking. Kalau nak keluar tak boleh. So kereta sebelah nak keluar. Okay. So baru boleh keluar. Okay, mantap. Okay, mantap. Ada tanah ni. Uish, nak gelap lah. Nak hujan. Ashraf mana? Abang Ashraf? Dah semayang eh? Makan-makan. Lebat. Sejuk sikit ada kipas masuk.
Okay, kita habis makan. Oi, urut apa ni? Ni yang best ni. Ni yang paling best. Tunjuk buku Tunjuk muka. tinggal. Ini ada. Bagus lah. Sejuk sikit, sejuk sikit. Oh, terkena weh, terkena. Ayo. Lebat weh. Sekejap sikit. Makan yang diri. Aira sana. Air tu masuk sejuk je sedap. Bagi kopi. Okey. Budak depan. Dah dia tak kencing lagi ah. Dia tengah yang. Kita tengah. Iha ni. Iha, dah siap belum? Masuk lagi ke? Dah kuat. Sudah sana. Ni. Buat Haida. Buat Haida. Aira depan. Isa. Haida. Hello. Ni Ibu Haida ni. Cuba pergi depan. Depan ni. Dia tak nak ambil gambar ni. Duduk tengah je lah. Okey Rui. Sini. Satu sikit. Okey dah. Dah. Ni je lah. Okey dah. Buku tu tak nak tu ke? Buku tepi dulu buat love. Buat love dulu. Yalah. Okay, stand by. Jalan. Dah tu kereta ni kena hujan tak sayang? Yelah motor. Habis helak tu mana? Oh helak sini. Okay, kita nak balik pergi ke rumah Cik Izzah. Buat gaya sikit. Kau nak belajar pula. Bagus ni. Aku nak buat. Cepat buat gaya. Lalu sini buat gaya. Cepat buat gaya. Macam mana buat gaya? Peace. Tak naklah cakap. Bye. Bye Hud. Bye. Nak raya dulu. Bye. Raya dulu ke sekarang? Kita baru sampai kat rumah Kak Izzah. Nampak dia view jauh. Tu orangnya. Okey. Baik. Tu kereta suada sana. Bye kamera. Apa? 2636 semua kat depan.
8838 kita bagi hati-hati tengok bawah jalan. Ada lubang banyak, hati-hati. Hati-hati Hud. Cepat. Boleh. Lagi cepat. Dah duduk dulu. Banyak lagi dah. Kalau kita berborang je dewasa. Sudah kita bunyi. Okey dah. Okey. Semua kurus lagi. Dah tutup. Mana button je? Dia kira letak kat tu. Letak kita Keluar sana lah Hud. Semua belum Hud. press tau. Pusing sana keluar. Keluar sana. Sana. Semua nak keluar sana. Sini dekat atas tu. Semua nak keluar sana. 6 tingkat 6. Mana nombor dia? Ni. Tingkat 604. Ah. Betul bang. Nombor 06. Nombor 4, 0904. tingkat 6. Tingkat 6. Nombor Okay. 4. Biasa tu. Ni nak salam kat sini kat rumah. Masuk. Sebab saya pakai torchlight lah. Ni ada orang buaya juga ni. Apa? Wih, sekolah renang kan. Sekolah renang. Bukan kamaling-kamaling. Ha? Kita second time lah. Senang kau senang. Dia pakai jam macam yang kita tengok tu yang. Ada ke tak? Sebelum ni lain. Tak ada tak apa? Tu Mak Syafiq tu. Macam ni makanan. Macam ni. Assalamualaikum. Ada dari suri rumah Iwan. Ya, selamat raya. Oi, bersilat. Siap daripada pukul 3 tadi. Betul. Tengok petang-petang orang. Ada datang-datang Tak ada je. Oi. Nak ambil gambar terus ke apa ni? Ini yang special tetamu sini lah. Ada lagi malam datang tu. Tak ada kat link je. Duduk. Ini dengan family dia. Okay, jom kita duduk dulu. Ni kuih raya. Mana pengantin Ini menu untuk hari ni. Habis dah ada. Ada seorang lagi. Ui, berat ni. Berat ni. Berat ni. Hei, yang paling busy kat sini. Masak ke? Masak dah masak. Oh. Oi. Ini dah sampai sini. Okay, kita nak ambil gambar. Jom. Siapa yang Indonesia? Okay, kita dah selesai. Jom. Nak rakam di sini. Ni dia punya. Ni kawasan rumah dia. Sekolah tepi tu. Ni parking. Padangan lah. Ni bangunan apa ni? MBJB. Ibu naik ni. Macam mana tu?
pizza. Masuk dulu. Turun dulu. Turun dulu. Mak tengah ni sembang. Tak, dia orang turun dulu. Limit dia berapa ni? 20. Limit dia berapa orang dalam ni? 15 kan? 15 budak-budak nak pergi, besok bulan kerja. Ni tembus blok B ni. Jauh tak kat kereta? Kena jalan kaki 10 langkah ke lah. Sedih, dia dah bangun ke dulu lagi. Bergegar ni ke? Busin baru ni. Ni CCTV. Dah. PCO. Ji. Wish. Bergantung bai. Ini kepala. Mana dia orang? Monyet. Monyet tu kucing tu. Mana dia? Saya ni. Tunggulah orang tutup dulu. Masuk sana ke? Sana kan kosong. Tu sana. Apa? Mana dia? Oh tu ah. Bye. Tata Titi tutu. Sibuk paling sibuk. Alah, tadi senyap. Titi ke joget pula. Ada satu baru rumah lagi. Wah, dah semua dah makan cepat makan apa. Penuh. Peluk kepiak kau. So kita baru sampai masjid. Apa nama masjid ni? Dia orang pun baru sampai. Buka pula kenapa? Okay, kita nak solat dulu dekat masjid sebelah ni, tempat layang-layang kat Pasir Gudang. So lepas ni kita pergi rumah Cik Ipah. So ada pun baru sampai. So jom. Hud Haida. Sini lighting okey Tengok lighting. Nak masuk juga lighting. Mantap. So kita solat dulu. Nanti kita jumpa solat. Okay, bye-bye. Okay, kita dah sampai nak letak. Cikgu sejarah kita. Mana? Yang kan dekat trailer. Nampak muka cikgu? Tak nampak kan? Nampak muka cikgu. Nampak muka cikgu yang nak bencin lah. Budak ni yang senang sini. Perempuan sana. Usna semayang ke tak? Era dengan Kak Usna. Kak Ustaz panggil nak ajak main apa entah. Okey. Kak Usna bincang. Buat tu siapa yang jaga anaknya? Hud, kenapa tak nak main? Ada ulat Ulat kenapa ulat? Kenapa dengan ulat? Dia kacau Hud ke? Dia kacau macam ni? Tadi dia tahu ni pada semua. Apa lagi sikit tak dengar? Tadi macam ni. Lepas tu aku tahu kat atas. Kat bawah tak ada kan? Kat bawah tak ada, boleh ni lah, boleh lari lah. Boleh tak lari? Jomlah kita masuk ni. Mana si Pakcik Apis? Oh ni. Aduh. Tadi kita tak buat video dalam. Jemput datang.
Singgah-singgah dulu. Jumpa? Tak ingat. Nak buat jalan macam Cik Apis tadi. Try. Jalan 10 langkah. Jalan. Situ. Jalan. Lagi sekali. Ni. Tengoklah Cik Apis. Ashraf rakam Cik Apis. Dah rakam ke? Dah. Kita berjalan. Tegak je. Bukan. Melintang. Tengok. Kenapa ketawa? Cuba Ashraf buat daripada sini. Daripada situ tak nampak. Ashraf jalan sana. Buat macam Cik Apis cepat. Balik sana. Menghadap sana. Okey. 1, 2, 3. Kejap. Baik semula. Sini dulu. Dia macam gini Ashraf. Ni Cik Apis ajar. Okay, ni kan. Gini dah masa langkah tu gitu. Cik Apis pula. Ni. Asyik pegang. Ni cerita je dah rakam lah. Okey, dah dapat? Dah dapat belum? Dah faham? Sikit. Okey, Ashraf buat lagi sekali. Cek dah. 1, 2, 3. Macam cacat je. Cacat. Aduh, Ashraf ni. Aduh, buat betul-betul lah. Ni main lah. Sekarang ni kita dah sampai ke rumah Kak Liza. Aduh. Mana banyak ni? Okay, ni kita masuk dulu. Assalamualaikum. Nampak hari je kau makan Zai. Dah balik dah. Ada orang berang tengah bergaya juga. Ya. Ada hal. Kerja situ lah. Jangan usik-usik Jangan pegang-pegang, jangan usik-usik. Faham ke tak? Cik Apis cakap? Faham angkat tangan. Angkat ketiak. Angkat bulu ketiak. Okey, terima kasih. Sama-sama. Nak makan apa ni comok-comok ni? Ni. Itu bawang dalam kereta. Bawang. Kepek. Lagi tu saya Liza. Okey, Mak Iza. Saya salam dah nanti. Dia suruh ke nanti. Banyak lagi. Roti pun boleh tu, ada roti. Kita dah lupa balik dah. Dah berapa kali tambah Ashraf? Tambah tu. Neganya serap. 4 kali. Woyo. Cepat ni untuk Ashraf seorang je ni. Tidur ni. Nak niat nasi empek tak? Ni roti? Tak nak? Ni pun dah habis. Tak ada. Duduk tepi sana nak makan. Senyap-senyap je. Yalah ada tengah selera tu. Dia tak bermeja siap. Duduk sini makan. Nak Ni berapa kali tambah? Pandai lah. Dah habis apa tak cakap? So banyak lagi tu. Patut cakap. Tak, cakap lah. Tak nampak kalau tambah kat situ. Senang dah dapat. Nanti hantar kat ayah. Cakap selera makan. 4 kali kan? 4 kali kan? Sedap Chicken nak kecil. Dah. Dia dah. Garang ni. Macam kan.
mata. Dah jumpa kasih. Kenapa? Ni bila ni? Sama je. Mana yang kecil ni? Oh tu. Salam. Saya Aduh. Rino. Terima kasih. Baik Wan Aira, jom. Aira. Baginya anak lagi Oh, dua. ya Lagi dua kan? Boleh juga. Ya, tak apa. Dia balik lagi yang nanti bulan 5 Cepat. Awak jangan tengok lagi. Mana? Oh, depan sana. Tapi dah tak ada apa lah, settle lah anak tu. Haraplah. Kita tahan lagi sampai tahun depan. Kita main untuk kita ni adik. Ni pakai lagi tak? Sudah. Dah 2 minggu. Sejak naik tak pernah gerak. Masalah rapat ke sana ni. Tak pernah gerak ni. Air bungkus lah. Oh, bukan lah. Dah rap lah. Sikit lagi nak rap ni. Dah sampai. Pemandu pun nak masuk tak boleh dah. Air nak ada bungkus plastik. Satu sekali isi paling mahal je. Pakai sedap. Tapi view-nya dia alamak. Best kalau tengok. Pakai ni sedap. Lagi jimat daripada kereta petrol. Jalan jauh sedap. Tapi bila dah minyak sampai RM6. Tak Inilah yang ada ni. Ni highlight elektrik dah keluar. tunggu kerja. Nanti tarif TNB pula tinggi lagi. Pandai pula. Hey. Tengah jalan. Budak ni. Yeah. So kita dah habis kita punya program beraya untuk hari ni. Jom. Saya Encik Hafiz. Ha? Apa? Saya Encik Hafiz. Salam Aira. Kita. Aira, jom. Tutul. Salam. Ya. Lecak. Kalau dia makan nasi mana? Ada apa? Pizza ni. Encik Hafiz. Apa tadi Kak Cik Api apa? Okay, kita dah habis program perayaan untuk hari 16 Syawal. So masing-masing nak balik tengok. Tu diorang balik Musinda, Iskandar Putri, Banjat. Nampak tak Banjat? Diorang balik Johor Jaya. Kita balik Senai. So, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Selamat Hari Raya.